1990, Julio Cesar Chavez telah mencatat 68 kemenangan tanpa kalah dan merupakan Raja Tinju Meksiko. Di sebelah satu lagi ialah Meldrick Taylor, juara ABF yang belum pernah kalah, dengan kelajuan yang menakutkan dan tangan yang mampu menamatkan mana-mana pertarungan pada bila-bila masa. Dua petinju tanpa kalah, satu gelanggang saja. Dan apa yang berlaku pada malam itu menjadi salah satu malam paling kontroversi dalam sejarah tinju. Walaupun masih jauh daripada dianggap tua, Chavez sudah pun menjadi salah seorang petinju paling berpengalaman dalam kategori itu, yang telah menentang hampir semua gaya yang boleh dibayangkan. Daripada pakar pertahanan yang sukar ditangkap, hinggalah kepada penumbuk yang mampu menjatuhkan lawan dengan hebat. Namun, sangat sedikit lawan yang menggabungkan pertahanan elit dengan kelajuan serangan yang luar biasa. Dan itulah sebenarnya dunia. Chavez telah menjadi jenis petinju yang telah menentang hampir semua orang. Paling berpengalaman, telah menjadi Meldrick Taylor ialah pemenang pingat emas Olimpik yang dikurniakan dengan kelajuan tangan yang luar biasa dan beberapa kemahiran teknikal terbaik dalam tinju. Itu mungkin telah. Walaupun seri pada permulaannya menentang rakan sepasukan pemenang pingat emas Olimpik, Howard Davis Jr., menyebabkan beberapa pengkritik mempersoalkan kekuatannya, Taylor tidak pernah membiarkan keraguan itu mengalihkan perhatiannya dari jalan yang dipilih. Dia teruskan jalannya dan akhirnya berjaya merealisasikan impian zaman kanak-kanaknya dengan menakluk gelaran dunia pertamanya melalui kemenangan mengejut yang mengagumkan ke atas Buddy McGirt. Buddy, ketekadan untuk mempertahankan kejuaraannya. Cabaran terbesar dalam kerjayanya masih belum tiba. Untuk menyatukan division itu, dia perlu melakukan sesuatu yang tiada siapa berjaya lakukan selama bertahun-tahun, iaitu menamatkan pemerintahan Julio Cesar Chavez yang kelihatan tidak dapat disentuh. Pada 17 Mac 1990, pertembungan yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Julio Cesar Chavez melangkah masuk ke stadium dengan keyakinan tenang seorang juara tanpa kalah, manakala Meldrick Taylor menuju ke gelanggang dengan penuh kepercayaan bahawa inilah masanya. Selepas ulasan ringkas tentang peraturan dan sentuhan sarung tangan yang tegas, loceng dibunyikan dan pertarungan pun bermula.
pusingan demi pusingan, Taylor mendahului Chavez dalam pukulan. Dia lebih pantas, lebih tepat dan jauh lebih aktif. Dan sepanjang tempoh pertarungan, Taylor membuatkan salah seorang legenda tinju sepanjang zaman kelihatan sedikit terlalu perlahan untuk mengikut rentaknya. Mari. Menjelang pusingan ketiga, Taylor sedang menjadikan pertarungan itu sebagai satu karya seni. Gabungan pukulannya mengenai muka Chavez dengan tepat, menyebabkan muka Chavez membengkak, meninggalkan kesan dan memaksa juara Meksiko itu menerima pukulan teruk seperti yang jarang dilihat orang.
Pusingan ketujuh menjadi salah satu yang paling sengit dalam pertarungan itu, dengan kedua-dua peninju berdiri teguh dan saling bertukar tumbukan keras ke badan serta pukulan cangkuk pendek pada jarak dekat. Ia merupakan pusingan yang lebih kukuh untuk Chavez selepas menyerap beberapa pusingan serangan tanpa henti. Tetapi Taylor masih menguasai pertarungan. Keteguhan, keyakinan dan konsistensi tanpa henti membolehkan Taylor mengekalkan kawalan walaupun Chavez mula menunjukkan lebih banyak ketepatan. Pada pusingan ke-10, Chavez mula menemui rentak yang sangat biasa dalam kejayaannya. Tekanan yang menyesakkan daripada Chavez pada mulanya sebenarnya menguntungkan Taylor, membolehkan juara yang lebih pantas itu mengumpul mata hasil kelajuannya. Tetapi selepas 30 minit yang meletihkan, rentak itu mula memberi kesan. Walaupun Chavez ketinggalan dalam kiraan mata, dia enggan membiarkan kemungkinan kekalahan terlintas di fikirannya dan bertarung seolah-olah hanya satu keputusan yang penting: knockout. Pada pusingan ke-12 dan terakhir, Taylor mendahului dalam 2 daripada 3 kad markah. Satu-satunya perkara yang perlu dia lakukan ialah bertahan selama 3 minit terakhir dan dia akan menjadi lelaki yang menamatkan era tanpa kalah, Julio Cesar Chavez. Tetapi Chavez tahu bahawa pertarungan itu semakin menjauh daripadanya dan jika ada apa-apa lagi yang boleh dilakukan, ia adalah untuk menundukkan Taylor sebelum loceng berbunyi. Dan apabila tinggal 20 saat di jam, dia menemui detiknya. Dalam apa yang sepatutnya menjadi pencapaian terbesarnya, perlindungan terhadap kesihatannya telah menghalang jalannya, atau sekurang-kurangnya begitulah yang dilihat. Selepas malam yang bersejarah itu, kontroversi tidak dapat dielakkan. Dengan penghentian yang tergesa-gesa, 2 tali pinggang dan rekod tanpa kalah menjadi pertaruhan. Tuduhan pengaturan perlawanan, penglibatan emosi dan rasuah menjadi isu penting yang dibangkitkan.